Apakah jenis akaun dagangan forex yang berbeza? Dalam perdagangan forex, terdapat beberapa jenis akaun dagangan yang disediakan oleh broker untuk memenuhi keperluan dan tahap pengalaman pedagang. Berikut adalah jenis akaun dagangan forex yang biasa. 1. Akaun demo. Ciri-ciri, akaun ini menggunakan wang maya dan tidak melibatkan risiko kewangan sebenar. Kegunaan, sesuai untuk pemula yang ingin belajar asas perdagangan forex atau pedagang berpengalaman yang ingin menguji strategi baru tanpa risiko. Kelebihan, membolehkan pengguna berlatih dalam persekitaran pasaran sebenar. 2. Akaun mikro. Ciri-ciri, akaun ini membolehkan pedagang berdagang dalam unit kecil, micro lots, iaitu 1000 unit mata wang asas. Kegunaan, ideal untuk pemula atau pedagang dengan modal kecil. Kelebihan, risiko yang lebih rendah kerana jumlah dagangan yang kecil. 3. Akaun standard. Ciri-ciri, akaun ini membolehkan pedagang berdagang dalam LOT standard, 100,000 unit mata wang asas. Kegunaan, sesuai untuk pedagang berpengalaman atau mereka yang mempunyai modal lebih besar. Kelebihan, potensi keuntungan lebih tinggi tetapi dengan risiko yang lebih besar. 4. Akaun sen. Ciri-ciri, akaun ini menggunakan mata wang dalam unit sen, contohnya, $1 Amerika sama dengan 100 sen. Kegunaan, bagus untuk pemula atau pedagang dengan modal kecil yang ingin menguji dagangan sebenar dengan risiko minimum. Kelebihan, risiko kewangan yang sangat rendah. 5. Akaun Islamik. Ciri-ciri, akaun ini mematuhi prinsip syariah, di mana tiada faedah swap dikenakan untuk posisi dagangan yang dibuka semalaman. Kegunaan, direka untuk pedagang Muslim. Kelebihan, tiada yuran swap dan sesuai untuk dagangan jangka panjang. Setiap akaun mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pemilihan akaun bergantung pada objektif dagangan, pengalaman, dan modal pedagang. Pastikan untuk memahami syarat-syarat setiap akaun sebelum memilih. Terima kasih kerana menonton video ini.